Nak jaga akal. Akal ni kurniaan Allah yang paling bernilai. Sebab tu syarat taklif ni akil balik. Akil mana berakal? Berakal. Manusia ni comel setara mana kan tak ada akal, tak ada akal. Kalau orang beritahu kepada kita, ada perempuan cantik, awak nak buat isteri ke? Oh, comel dia, tapi gila. Agak-agak kita nak buat bini, gila. Kalau comel bukan gila, kita tak buat bini. Kalau pakat besar bukan gila, kita tak buat pemimpin. Boleh kan dia kata, dia ni pakat besar ni, ada pakat tapi gila. Kita nak ikut. Lagi teruk, ya, ya kan ayat. Hifzul mal, nak jaga harta, tak boleh curi. Itu maqasid syariat. Baik kita. Setelah kita Kelantan, kami di Kelantan diberi peluang untuk menggetar. Sejak daripada tahun 59. Bukan baru kita menggetar Kelantan. Jadi kalau orang kata tergesa-gesa, tahun 59 tu kita bercakap, kita tak dulu lagi undang-undang 59. Sampai tahun 78, peluang yang kedua tahun 90, sampai hari ini. Dah berapa tahun? Hari ini 26 tahun. Tahun 90 sampai 2016. Tahun 57 sampai tahun 78. Namun tahun 1993 kita luluskan Kanun Jenayah Syariah 2 1993. Sebenarnya Kanun Jenayah Syariah 2 ni bukan hudud. Kanun Jenayah Syariah 2 1993 ialah hukum hudud, qisas dan ta'zir. Tiga. Bukan hudud saja. Cuma lebih dikenali sebagai hukum hudud. Macam orang makan nasi kerabu lah. Bukan nasi kerabu itu bukan kerabu saja. Bukan nasi dengan kerabu. Tahu kerabu? Kerabu tu ular dia orang kerabu. Nasi kerabu, dia ada lauk. Kalau pergi makan nasi kerabu, ada lauk ayam, ada lauk ikan, ada lauk daging. Tak ada orang panggil nasi kerabu. Ada santan, ada wudu. Tak ada orang tak sebut nasi kerabu, sambal, wudu, lauk, ikan kering, baru tak sebut tu. Kalau sebut nasi kerabu, orang payah lah. Ada orang Islam sebut wudud. Bukan wudud saja. Wudud, qisas dan ta'zir. Itu jenayah dalam Islam terbagi pada 3. Baik. Bila kita lulus, coba tengok nombor 3. Apabila PAS berjaya menguasai kerajaan negeri Kelantan pada tahun 1990, antara usaha yang dibuat untuk mencapai tujuan PAS adalah dengan memperkenalkan Amendmen Kanun Jenayah Syariah 2 1993 pada 25 November 1993 di Dewan Undangan Negeri Kelantan. Walaupun IKJS 2 1993 tersebut tidak dapat dikuatkuasakan atas sebab tekanan politik, sosial dan perundungan, komitmen kerajaan ke arah merealisasikan asalnya tidak pernah pudar. Antaranya dengan sambutan khusus Hari Wudhu yang diadakan setiap tahun. Bila kita lulus, kerajaan pusat, Perdana Menteri pada waktu itu Datuk Seri Dr. Mahathir belum atas surat amaran kepada Menteri Besar Kelantan. Surat sampai sekarang tu ada kat situ. Dalam surat tersebut disebut kalau Kelantan tetap mau tetap laksanakan hukum hudud ini, kerajaan pusat akan ambil tindakan tegas. Itu amaran. Bukan amaran hudud, surat. Dan sampai hari ini pun tak tarik lagi amaran. Walaupun Tuan Mahathir 2 kali dah keluar amaran. Ketika kita lulus hudud, tuan-tuan,
Dia UMNO. Oh, dua orang ni asal semangat 40 ni. Ingat jauh semangat 40 ni. Dia tahun 90 ni kita meneh habis duduk di Kelantan. Paling mereka meneh habis. Meneh habis. Jadi tak ada. Okey, ayah UMNO tak ada. Tetapi lepas meneh sebentar, ada dua orang lompat lagi. 40 ni. 40 ni dia asal UMNO dari lompat. Lompat jadi 47. Jadi masuk UMNO. Ni lompat ni hijau UMNO, tapi orang lepas tak juga buat hijau macam UMNO. Ni lah ni lompat. Jadi ketika bahas undang-undang kanun jenayah syariah itu, bila diadakan undian, lepas bahas undi speaker tanya sorak-sorak. Bila ni melompat sekali dengan speaker waktu tu melompat. Waktu itulah, tapi saya pun nak jadi speaker juga, tak lompat insya-Allah. Sebab ni saya upah ni, dia ada perumuk saya upah dah. Orang tanya, ya, kau tak? Ya, pasal muk saya upah, saya upah. Jadi waktu lah perut tu saya upah dah. Saya upah dah. Saya anak orang upah. Dan saya tidak akan tinggal ke PAH. Selagi PAH meletakkan dasar Quran, hadis, ijma' qiyas, saya tidak akan tinggal sampai bila-bila. InsyaAllah. Ayah saya jadi wakil rakyat PAH tahun 59. Dan tidak pernah mengkhianati perjuangan PAH. Jadi apabila diadakan undian, semua setuju, termasuk dua orang. Wakil rakyat orang lompat tu setuju juga. Bahkan dia sebut bila ditanya sangat bersetuju. Kerana saya tahu kalau saya tolak hudu, rusak akidah saya. Walaupun lepas hari tu Dr. Mahathir bagi amaran, tapi dia siapa juga. Baik. Jadi apabila Perdana Menteri bagi amaran, Allah yang Tuhan Aziz kata, tak apalah. Kita ni macam kita naik kereta lah. Bila siapa traffic light, bila lampu merah, kita berhenti lah. Kita tekan brek. Tapi kita jangan mati enjin kereta. Tuan kata biar enjin kereta bunyi pah. Kita jangan mati enjin. Ada semua orang dia pakai mati enjin tu. Bila kita mati enjin, mari kereta belakang, dah api hijau, mari kereta belakang dia. Dia akan tepuh kereta kita. Jadi kita tunggu. Kita tak putus asa. Kita buat sambutan hari hudud. Hududullah. Tiap-tiap tahun sampailah sekarang. Kemudian apabila wakil ayat kita cakap sahur pada tahun 2014, Tuan Aziz masih hidup pada waktu itu. Tiba-tiba menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil Khair, bila timbul soal hudud dalam parlimen, Datuk Seri Jamil Khair jawab, kerajaan pusat tidak akan menghalang mana-mana kerajaan negeri yang nak melaksanakan hukum. Itu tahun 2014. Apabila Jamil Khair buat kenyataan begitu, jawapan dalam parlimen, lalu pemberita pergi tanya Menteri Besar Kelantan, macam mana ni? Kerajaan pusat akan beri laluan. Menteri Besar Kelantan kata, alhamdulillah, apabila laluan diberi, kita akan laksana hudud di Kelantan. Pemerintah tanya lagi, bila akan laksana? Menteri Besar jawab, insya-Allah, kalau tak ada apa-apa halangan, tahun depan, tahun 2015, kita akan laksanakan hudud di Kelantan. Ini semua orang tahu di sejarah. Ini ada kaitan dengan Akta 355. Tunggu dia asyik kata bincang molek. Bincang molek supaya hudud ni dapat kita laksanakan. Bincang molek.
pimpinan PAH pusat musyawarah ambil keputusan menyerahkan mandat kepada Kerajaan Negeri Kelantan untuk berunding dengan Kerajaan Pusat. Bukan berunding PAH dengan UMNO. Ini sejarah. Lalu 3 orang wakil PAH Pusat pergi ke Kelantan, dijemput pimpinan PAS Kelantan, ahli perhubungan PAS Kelantan dijemput, dan dijemput juga Esko Kerajaan Negeri Kelantan di Jagaan 10. Yang mewakili PAH Pusat ialah Tok Kuayani sebagai Presiden, Datuk Mustafa Ali Setiausaha Agung pada waktu itu, dan juga Salahuddin Naib Presiden pada waktu itu yang sekarang ini sudah melompat. Ni kena tahu jalan. 3 orang ni pergi. Bila pergi, maka PAH Pusat sebut, Tunggu Ajani sebut bahawa PAH Pusat dah buat keputusan serah pada Kerajaan Negeri berunding dengan Kerajaan Pusat supaya untuk dapat dilaksanakan. Bukan runding parti dengan parti, tidak. PAS tidak pernah runding dengan UMNO. Ini orang PAS nak cakap PAS ni nak pakat dengan UMNO. Yang kita bila ayam kecil baru ni, kita bertanding di dua-dua kawasan. Kita bertumbuk, dia kata kita baik. Ini pun satu hal. Dan bagaimana orang boleh percaya dia nak pakat? Kita bincang kerajaan dengan kerajaan. Kerajaan DAP Pulau Pinang pernah bincang dengan kerajaan pusat. Apa tak kata apa? Kenapa orang PAS tak kata DAP ni nak masuk PN tu? Kita lihat bagaimana orang PAS cuba benda persepsi negatif kepada PAS. Buruknya akhlak. Kita tak pernah berunding antara parti dengan parti. Kita berunding Kerajaan Negeri dengan Kerajaan Pusat. Salahuddin tahu dia hadir dalam perjumpaan tersebut. Ada seorang wakil rakyat Kelantan yang dipecat daripada PAS. Dia tak hadir pada perjumpaan tersebut. Walaupun dia pada waktu itu masih lagi naik Presiden PAS. Dia tak hadir pun. Cakap ni macam tak berlaku. Dia tak ada. Kemudian pimpinan Kerajaan Negeri musyawarah untuk hantar wakil tubuh jawatan kuasa untuk berunding dengan Kerajaan Pusat. Wakil tersebut yang jadi pengurusi Datuk Ni'amah, saya jadi timbalan. Ada 4 orang yang pergi berunding. Datuk Ni'amah, saya, Datuk Dr. Fadli, Datuk Tajuddin Haji Hassan. 4 orang. Kita pergi ke Putrajaya buat buku. Kita bincang. Dalam perbincangan tersebut, kita beritahu dan pimpinan pusat setuju, Kerajaan Pusat setuju, pimpinan Kerajaan Pusat setuju. Kita kata untuk ni hukum Allah. Semua orang Islam wajib kena terima ni hukum Allah. Dalam perkara mendaulatkan hukum Allah, kita kena ketepikan kepentingan politik masing-masing. Kita sebut, kita tahu DAP akan menentang. Itu dalam jawapan ni. Datuk Seri Jamlaki kata kita pun tahu MCA MIC akan menentang UMNO. Gerakan akan lawan. Tapi tak apalah, demi Islam, kepentingan politik kita tetap. Ini bincang Kerajaan Negeri dan Kerajaan Pusat. Kita tak nak sesuatu apa pun. Akhir beberapa kali bincang, beberapa kali lalu dibentuk jawatan kuasa Peringkat Negeri dan Peringkat Pusat. Supaya benda ini berjalan dengan baik, kita bersetuju jawatan kuasa ini tidak melibatkan orang politik, tetapi melibatkan pakar-pakar, ahli-ahli perundangan Islam, pensyarah universiti, dan lawyer-lawyer yang punya pengalaman tentang mahkamah syariah dan undang-undang syariah.
jadi terkuasa pihak negeri ialah Yang Amat Arif Datuk Arya Diraja, Ketua Hakim Syari'i Negeri Kelantan. Kita ni mula-mula jawatan kuasa induk, lepas tu kita tunggu jawatan kuasa yang tidak melibatkan orang politik. Pusat pedok sehingga dalam mesyuarat pertama kami dijemput, dipertemukan jawatan kuasa hak pihak pusat tidak melibatkan orang politik, pihak negeri tidak melibatkan orang politik, dan Datuk Seri Jamil K kata kita ni kita masuk untuk kita perkenalkan semua jawatan kuasa ni untuk mesyuarat pertama. Saya buka majlis hati sama, lepas tu kita start, kita suruh kau jawatan kuasa berkenaan, kita akan keluar, kita setuju tak? Datuk Jamil K pun start mesyuarat, saya ada, Datuk Ni Amal ada, aku sebut lah supaya bincang molek lah, supaya hasrat kita untuk laksana hukum Islam, laksana Islam ni akan berjalan dengan baik. Hasrat Kelantan ni supaya dapat dilaksanakan. Dan kita orang politik tak sekelipat, kita seluar pada pakar-pakar. Setakat tu je kata Jamil K kita keluar. Keluar, saya pun keluar. Tu dia betul aja. Lalu jawatan kuasa ni lah, jawatan kuasa bersama hak negeri dan hak pusat ni bincang berkali-kali, bincang. Maka di antara cara kita nak laksana hudud, kita kena pindah Akta 355. Tak boleh laksana semua, tak apa. Akta 355 kita setuju, tak apa. Dan kalau hudud ada halangan, tak apa. Pindah Akta 355 ni ada duduk, akta ni ada duduk. Dan bila kita setuju ni, orang PEN kata di Kelantan Timur, ada kata dulu cakap hudud ni Akta 355 kelosok turun, kelosok turun. Hudud ni keseluruhan syariah Islam. 355 ni sebahagian ya. Siapa ada di antara orang PEN dia kata dulu buat PhD ni dia buat master pula, jadi guru. Saya jawab mudah, kebetulan PhD kita orang tak iktiraf, kita buat MA, iktiraf tak ada masalah. Tapi saya sebut dia ada kaedah dalam Islam. Ma la yudraku kullu la yudraku juz'u. Kalau kita tak boleh buat semua, jangan kita tinggal semua. Dah hudud kita dulu, dah tapi ada halangan. Maka kita pindah Akta 355 pula. Akta 355 ni. Jadi alhamdulillah Parlimen dah beri laluan untuk dibahaskan bulan Oktober. Lulu tak lulu kan tak berani. Tapi kalau dulu private members bill ni kita bawa tak rajin lah. Tak rajin speaker bill. Undang-undang persendirian ahli-ahli ni tak kena apa bawa dia terima. Tak kena. Tak kena. Ini pertama kali dalam sejarah. Lulu tak lulu tu soal lain, tu dasar pada sokongan ahli-ahli lah. Sebab tu kita kena kerjasama dengan kajian pusat. Kalau tanya apa bincang kajian pusat? Pasal kuasa duk dia. Tak bincang dengan dia macam mana? Kalau kita bincang orang, nak bincang dengan DAP. Oh, balas ini. DAP ni keluar daripada badan rakyat ini. Dulu daripada Akta 355 lagi. Apabila kita nak pindah Kanun Jenayah Syariah 1993, pindahan 2015. Apabila kita nak pindah, kerana nak kemah ni, kerana ada kritikan terhadap hudud ataupun kanun jenayah syariah. Di antara orang DAP juga kritik di antara dia. Dia kritik macam mana? Dia kata macam mana undang-undang syariah melibatkan orang bukan Islam. Undang-undang Islam mana melibatkan orang bukan Islam. Padahal kita tidak melibatkan mereka pun. Dulu sebelum dipindah, orang bukan Islam yang melakukan jenayah boleh memilih sama ada nak dibicarakan di mahkamah syariah pun boleh, mahkamah sipil pun boleh. Pergi pilih. Mana kalau dia tak ada masalah, pergi pilih. Itu pun dianggap melibatkan mereka. Mereka kritik. Mereka kata sepatutnya kita tak ada terlibat lah orang Islam.
Kerana dalam Quran yang tersebut, fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Kalau orang bukan Islam yang kesalahan itu datang kepada kamu, maka hukumlah mereka wahai Muhammad atau kamu berpaling daripada mereka. Jadi tak apalah oleh kerana keadaan politik kita tidak ada kekuatan, tidak macam Brunei. Brunei wuduk dia benar belakang, Islam tidak Islam benar. Sebagai orang-orang negara, tak apa juga ada pandangan itu juga. Kita tak boleh bukan pandangan macam tu. Kita bukan mengata pemerintahan secara gajah macam Brunei. Kita mesti raja berperlembagaan tak sama dengan Brunei. Brunei tak apalah, dia sultan, dia Perdana Menteri. Jadi kita pun pindah lah. Kita pindah section 2 dalam Kanun Jenayah Syariah 2 1993 pindahan 2015, di mana wuduk ni hanya kena pada orang Islam saja. Orang bukan Islam no pun tak boleh. Sepatutnya dia setuju. Kenapa pasal pindahan dia mengikut pandangan dia ada. Tak setuju dulu. Supaya dia tak setuju kau hukum Islam. Tak setuju hukum Islam nak laksana pada orang Islam pun dia lah. 12 hari bulan 3. 12 hari bulan 3. Tahun 2015, Pak Pusat minta 3 orang wakil kerajaan negeri beri penjelasan kepada pimpinan Pakatan Rakyat termasuk DAP di bangunan parlimen di Pejabat Ketua Perbakan tentang pindahan akta pindahan Kanun Jenayah Syariah 2 1993 yang kita akan bawa ke Dewan Negeri. Wakil kerajaan negerinya saya, Datuk Dr. Fadli, Datuk Datuk Tiko. Kami pun pergi Lemkisian. Dia kata tak ada berada. Pok dia ada. Wei Azizah ada. Saya nak sebut pelakon. Provinsi ada. Azmi Ali ada. Mas Hambu ada. Pergi saja. Tak bela pun. BAP duk serai apa. Senyap rupanya tu apa. Tanggal 12 hari bulan 3. Datuk bersabar dia. Bila kita bentar ni pindahan kita nak buat, DAP lawan. DAP kata dia tak setuju. Kita kata tak setuju lah. Tak apa tak setuju. Dia kata bila dia tak setuju tak boleh buat. Kita kata pasal apa tak boleh buat. Pasal apa tak boleh buat. Dia kata kalau salah satu parti tak setuju tak boleh buat. Saya kata tak ada perjanjian. Macam tu. Tak ada. Dan saya kata kalau salah satu parti tak setuju tak boleh buat, saya nak tanya. Kenapa kerajaan Pulau Pinang luluskan rang undang-undang pilihan raya kerajaan tempatan sedangkan PAS tak setuju? Saya tanya. Apa? Dan mana ada? Dia luluskan undang-undang kerajaan tempatan. Artinya nak latih ahli majlis daerah, ahli majlis bandara ni kena buat pilihan raya. Walaupun PAS tak setuju, dia bawa dan dia telah lulu dalam Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. Tetapi apabila kes ni dibawa ke mahkamah, mahkamah memutuskan rang undang-undang yang diluluskan ini tidak sah. Ini tuan-tuan tahu. Dan saya yakin tuan-tuan tahu lah. Jadi saya kata ni PAS tak setuju. Tak apa yang boleh bawa boleh dulu. Kau ni hundu. Bila DAP tak setuju, kami tak boleh bawa. Nampak dia dekat sawah dengan saya boleh juga. Ada orang fikir ada awal. Dia kata kalau kita tak mau berlaku kecoh lah, maka kita nak suruh setuju tiga-tiga dulu. Wakil DAP kata kita dah ada perjanjian yang tertulis. Dah ada keputusan mesyuarat. Kalau salah satu parti tak setuju tak boleh buat. Saya kejutkan. Sebab kita ni wakil daripada kerajaan negeri untuk jelaskan tentang pindahan yang kita nak buat. Saya tak pernah mesyuarat pun. Saya bukan pimpinan tertinggi PAS Pusat. Dia pernah bincang. Tapi saya kata tak bukanlah PAS Pusat sanggup buat janji macam tu. Bila dia kata ada, Datuk Mustafa Ali pun cakap, mana ada? Datuk Suara kata, mana ada? Wakil DAP kata ada.
Ada mana? Dia kata ada bilik mesyuarat. Datuk Razali kata buka bilik mesyuarat. Datuk Razali duduk sebelum saya. Buka bilik mesyuarat. Dia membuka.